Saya nak berkongsi pengalaman saya makan tadi. Okay. Jadi saya didiagnose sendi facet teruk, sendi facet joint. Simptom adalah lenguh bahu. Okay. Dan lepas saya bersalin Caesar, dia jadi makin kritikal sampai sebab saya mengajar lecturer. So dia sampai kacau saya punya kognitif. Simple calculation yang saya nak mengajar pun saya tak boleh nak adapt yang sebelum ni. Kenapa Puan tak ambil apa-apa suntikan atau yang seperti doktor sarankan? Sebab sebelum saya kan lenguh-lenguh biasa. Oh, Puan ingat begitu? Sebab dia punya simptom vertigo. Banyak juga lah simptom sampai satu tahap saya tak boleh nak pusing macam salah tidur macam yang ini ialah dia punya cervical facet joint yang involved. Memang dia himpit dia punya urat, dan sebahagian urat tu memang ada bagi fungsi dekat tangan. So tangan akan rasa kebas, kadang-kadang pendengaran atau vertigo pun kamu akan dapat. Itu ialah semua. So sakit ni saya ambil RF injection tembak itu. Tapi RF injection tu sebab dia cocok dengan steroid sekali. So muka jadi kembung semua. Dan saya makan itulah misalnya lah untuk riliskan dia. Dan alhamdulillah sekarang ni most of the JRM punya produk saya makan ini. Untuk cuma sedikit ulasan daripada testimoni saya yang dah menggunakan produk saya, seorang pensyarah, nampak kecil boleh, dan pengalaman beliau sekali lagi ulas dipendekkan supaya senang. Boleh sebab bila saya buat bila steroid tu macam doktor kata dia kacau semua hormon. So sebab tu saya makan Royal V. Alhamdulillah lepas 3 bulan, sebab sebelum ni perut saya hormon, belakang ni ada bonggol macam unta tu. Okay? Dan muka bulat. Doktor Sad komen. So komen saya ialah kamu dapat Cushingoid. Itu dia panggil lemak di belakang muka jadi bengkak. So lepas makan Puan Rosita punya suplemen semua, dia dah balancekan kamu punya hormon. Sebelum itu kamu memang kurang-kurangnya pun kamu ada tahap hormon yang sangat rendah. Okey, mungkin lebih teruk dari itu. So lepas makan suplemen itu kamu dah dapat keseimbangan hormon kamu.